Riang hang baca, tunduk rukuk, semua Allah Ta'ala punya. Bagaimana kita niat untuk orang? Bahaya. Dalam kes ini kita Rasulullah SAW memberi contoh tauladan untuk menanya permasalahan kepada ahlinya. Jadi mana dia tanya Ka'ab tu, orang yang betul ahli dalam bidang tu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang ahli itu jika kamu tak tahu. Ni sikit lagi nak ambil ni. Nak ambil supaya kita dapat bekal balik rumah. Pada waktu sedang duduk bersama para sahabat, di mana pada saat itu juga hadir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ya Ubay, ayu ayah fi kitabillahi a'zam? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Qala Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Kita nak ambil kira no. Jadi makna Nabi ni, saya tak mau komen ya. Besar kira tidak tak humbal neraka. Tidak tak humbal neraka. Kan dari Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga bagi orang terdapat besar debu takabur hati dia, tak masuk syurga. Lam tu bila nafi, tak masuk. Jadi mana itulah kisah dia. Sebab tu pertamanya kita muhasabah banyak. Jadi cerita ni kita boleh ambil sebagai guideline. Bila kita tengok cerita ni, yang pertamanya macam mana kita beri tawaduk, apa yang disebut dalam Quran, apa yang diarah dalam Quran ni, kita cuba supaya beramal. Kalau kita tak dapat beramal pun, kita istighfar banyak. Contoh kan? Contohlah Allah tegur kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu dileka dengan anak pinak kamu dan harta benda daripada mengingati aku. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang buat demikian, dia termasuk orang yang rugi. Kalau benar ni tu nyang. Tapi kalau kita baca kitab ala Maidatul Quran ni, kerah wan. Memang kerah. Dia tegung gila-gilanya. Dia kata orang yang tak ada Quran hati dia, kan hati dia buta. Ulama Saudi. Jadi maknanya kita tak hafal Quran, belajarlah kita supaya simpan makna Fatihah tu ada 7 ayat dalam hati kita, insya-Allah. Kata apa? Pasal dia umul qura. Dia maknanya mewakili sebuah Quran. Mana termaktub dalam apa ni Fatihah tu banyak benda yang kita boleh pelajari, yang boleh membentuk diri kita supaya kita ingat Allah Taala. Ni dalam tempat lain saya baca ni. Jadi maknanya bila Nabi SAW highlight, dia kata, wahai Ubay, ayat manakah yang paling agung dalam Al-Quran? Dia tanya Ubay, pasal Ubay ni alim. Tengok, tahu tak? Kalau Tok Guru kata ni saya nak tanya hang ni. Kita ketang. Saya nak tanya lah berkenaan dengan kita, Tok Guru ni tawaduk ni. Dan kalau Quran ni, kalau kita baca ni, roh ni, dia kata takrir. Jadi mana kita nak melapir, kita nak bergentak lidah dekat mana? Kadang-kadang ni Tok Guru nampak dia pasal jadi imam, dia baca kemah. Ada tak? Ada Tok Imam baca kemah pada ustaz? Ada? Ni anugerah Allah Ta'ala bagi pada orang ni. Jadi ustaz dia dah mengelepih dekat mana? Takkan ustaz tak tahu? Saya dengar baca Quran ni kemah. Saya nak tanya juga dah. Faham mengaji mana? Saya mengaji ni mengaji lagu, mengaji taranum. Syatbit pun. Jadi mana? Dia ahli dalam bidang tu. Tu jadi maknanya Nabi tanya Ubay, ni nak cerita sebab tawaduk ni. Kita tak pergi talin nak cerita bab merendah diri. Nabi tunjuk sikap merendah diri. Adakah patut Nabi bertanya Ubay, wahai Ubay, ayat manakah yang paling agung? Tentulah Nabi lagi tahu dia. Tapi Nabi tanya Ubay. Dalam Quran, Ubay menjawab, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah SAW bertanya untuk kedua kali, ayat manakah? 2 kali tanya. Yang paling agung dalam Al-Quran, Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ayat apa?
ayat kursi. Sorry ya. Sorry. Di sini ni dia sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyun. Minta maaf lah. Kalau kita baca wa ilah hukum, lepas tu kita sambung dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyun, kan kita langkau 92 ayat. Pasal apa? Ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyun ni ayat kursi di ayat 255 surah Al-Baqarah. Yang wa ilah hukum tu kan 163 164. Tapi apa dia tengok? Nanti dia ambil puncak kepada saya tak tahu lah. Saya tak mau komen lah. Tapi saya cerita betul, saya tak baca lah. Saya baca mula daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyun. Tengok kitab zikir yang berdasarkan hadis Nabi, start dengan Allahu la ilaha illa huwal. Dalam kitab fiqh yang dikeluarkan oleh Jabatan Menteri, iaitu Mustakah Hadis Jilid kedua bab fiqh pun start dengan Allahu la ilaha illa huwal. Jadi mana Allah tidak Tuhan yang hendak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi mana ayat ni tak payah baca mana aku, balik lagi tengok dalam terjemahan dia, kita tahulah. Bila kita tengok segi apa kedudukan Ta'ala, Dia tak mengantuk, tak tidur. Dia mengetahui apa yang di hadapan kamu, apa di belakang kamu, semua Dia tahu. Jadi kita kena bersifat tawaduk. Kita tak boleh menandingi kedudukan Ta'ala tu. Maksudnya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tu tidak mengantuk dan tidak tidur. Patut pula kita kena patuh kat Dia. Kita ni semua sama tak? Ada kalanya saya mengantuk, sakit perut, Wanda pun. Betul tak? Ada kalanya kita sihat, orang lain tak sihat. Kita sama. Tapi yang pentingnya, siapa yang paling bertakwa, nanti yang mulia. Jadi maknanya, biarlah kita belek selalu ayat kursi ni. Kemudian, apa dia yang sepatutnya kita ambil daripada segi fadilat dia. Fadilat dia daripada an Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursiyyi dubur kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah, dukhulil jannah ilal mautu. Daripada Umamah kata Rasulullah bersabda, siapa yang membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyun pada tiap-tiap kali selesai mengerja semayang yang 5 waktu, tidak ada yang dapat menghalangnya daripada masuk syurga melainkan masa kematiannya yang belum sampai saja lagi. Kita tak mati, tak masuk lagi. Kita bayangkan, kalau kita umur 60-70 tahun ataupun 15 tahun, tiap-tiap kali kita selesai semayang 5 waktu, kita baca, berapa banyak kita baca? Ni kita pandai matematik, kena pandai menguasai ilmu hisab akhirat. Tentulah. Ni kadang-kadang ni bagi salam tak nak kata apa, cabut lari. Ustaz ada kata, rumah dia ada mai kan, lari. Ataupun benda nak tunggu apa. Jadi sekurang-kurangnya Allahumma anta salam wa minka salam. Selesai tu baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai habis ayat tu. Wa huwal aliyyul azim. Tak apa Nabi. Maknanya fadilat ayat kursi tu dapat tak? Siapa yang tak ambil peduli, takut-takut dicah takbur. Betul tak? Tak ambil dah. Aku sibuk berkalut. Jadi mana? Okey dah. Kita kembali sikit. Nak masuk waktu dah. Jadi maknanya dia kata, dengan bertawaduk orang Ta'ala, mana bertawaduk Ta'ala ni, apa yang Allah larang, apa yang Allah kita kena buat. Contohlah, saya cuma nak buka kan, bagi nampak terang lah. Bagi saya lah kan. Saya nak kongsi apa yang saya nampak lah. Bila Allah SWT sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah kata bertolong-tolong kamu hal-hal yang boleh buat takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-tolong dalam buat pergaduhan, buat dosa. Tapi benar ni berkalih. Saya biasa baca depan ustaz muda. Saya tak zakah habis seram. Jangan jadi terbalik. Allah kata, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong buat kerja bertakwa. Wala ta'awanu 'alal larang. Jangan tolong-menolong buat dosa. Ni kita memang takut. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolong buat kerja dosa, lepas tu larang buat takwa. Oh, bahaya ni. Kena jaga. Sebab tu dia kata sini,
Tawaduk kepada Ta'ala mana tawaduk kepada apa Ta'ala perintah dan apa yang Nabi ajak kita, itu maknanya bagus. Kemudian kepada sekalian manusia dengan melatih diri. Mana untuk kita semua ni melatih diri kita, tambahin diri kita ni mengamal selalu akhlak dan berikuti orang yang malah diri. Mengamalkan selalu akhlak dan berikuti orang-orang yang merendah diri. Makna merendah diri ni pada kebenaran. Contoh kan, nak tutup ni, ada sebuah kereta dipandu oleh seorang lelaki. Tengok cerita ni lama dah. Saya baca cerita ni masa umur saya pun tak balik ni, dalam Mingguan Malaysia. Kisah dia naik kereta. Bila naik kereta tu, dia kona-kona dekat Selekor tu pancet. Bila pancet tu ada pagar. Lepas tu dia ada lah orang katakan ni tempat bertemu longkang besar kan, pak segi besar, mai longkang, sini longkang. Lepas tu ayak turun pergi ke parit ke sungai, tak tahu lah. Dia pun jek kereta. Dia bawa keluar tayar tu, dia ambil nut tu, dia buat tapering, dia buatlah tempat ayak berhimpun yang kotak besar tu. Simen lah. Kalau segon tu terpelanti masuk dengan piring kereta dengan skru apa ni 4 biji 5 biji 4 noh. 4 biji terjun. Lepas tu duk ngangau. Macam mana tu. Lepas tu dengar suara, "Encik, boleh saya tolong?" Dia kalau kita tengok. Kawan tu duduk bergantung macam lutung. Kat pagar. Kita tengok, rumah sakit gila. Rumah sakit gila. Dia tak layan. Lepas tu kawan tengok, "Encik, boleh saya tolong?" Dia tak tahu. Dia kata, "Lah ni macam ni, encik. Lah ni, encik ada 3 tayar lagi. Semua tayar tu kali-kali 3 ada 12 skru. Encik cabut satu-satu, dapat 3 skru. Pasanglah tayar spare tu." Dia kata, ikat naik kata pergi Singapura pun tak ada orang dah. Baru ke kawan? Apa tahu lah? Pasti dia beranggapan ni gila lah. Tak boleh. Ni kita nampak segi keeguan teguran tu. Ini satu contoh lah kan. Ada benda-benda banyak lagi. Macam berlaku dalam satu kelas. Ni jenis nak peleceh Islam. Murid-murid percaya yang ada bulan. Percaya. Ya, saya percaya. Cikgu percaya bulan keluar malam. Lepas tu, murid percaya tak kata ni matahari ada? Percaya? Cikgu percaya ada. Lepas tu dia kata, murid percaya Tuhan ada tak? Dia ni kira nak uji, dia macam tak ada agama. Semua tak jawab. Dia kata macam mana boleh percaya? Kalau kita nak percaya, benda tu kita kena lihat, kita kena nampak. Betul tak? Bangun seorang murid, tengok. Dia kata, "Ni kawan-kawan, kau nampak tak otak cikgu?" Dia berkata, "Tak nampak." Dia cikgu memang tak ada otak. Kena KO tu malu cikgu. Dia kata, "Murid nampak otak cikgu tak?" Kita tak nampak. Tu tak. Sedangkan cikgu ada otak, tapi dia memang tak ada otak. Nampak tak? Jadi maknanya Islam mengajak kita ni ilmu ni hebat, insya-Allah lah. Sama sikit lah. Macam mana? Bila Yahudi tanya Sayyidina Ali, dia kata, "Pasal apa ni arak haram?" Dia terbit pada anggur. Anggur kita makan, lepas tu jadi arak, pasal haram. Sayyidina Ali kata apa? Bini yang halal kan halal? Tu anak halal ada bini halal. Bila terbit bini ni, anak bini kita halal, kita tak boleh. Semua menganggur. InsyaAllah. Jadi kita akan sambung lagi lah, insyaAllah. Melatih diri dan mengamal selalu akhlak dan berikuti orang yang mengenal diri. Tapi apapunnya, dia punya yang pertamanya, bertawaduklah pada Allah dan bertawaduk pada Nabi. Di situ dulu. Apa yang Nabi tegur, tunduk. Kadang-kadang ni kita nak tegur, kadang-kadang nak tarik dia main ke belakang pun tak apa ni. Takut apa? Takut dia bigit kita balik. Dia masuk tu kan, kaki lepas pada tu. Bila dia duduk sujud, bila duduk sujud, lutut dia lepas pada lutut kita. Orang yang sama dia lepas orang. Dia tak perlu duduk sah depan pula tu. Bobot duduk sah depan. Tak tahulah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sikit sebanyak dan kita disebut daripada amaliyah dalam beramal untuk mencabut sifat takabur kita.
Kita mula dengan kita memahami apa dia tawaduk. Tawaduk itu berlaku pada kita apabila Allah perintah pada kita, dan apabila Allah larang pada kita, dan apabila Nabi perintah pada kita, dan apabila Nabi larang pada kita, kita patuh, maka kita sikap tawaduk, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhan nabiyyin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwal arda bi nur syamsik abadan 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'a salama fi amani shaykhana Allahu rabbi irham rabbi ruhina ya rabbana. Ma'a salama fi amani شيخنا الله